Tahun 2023, ketika harga emas mencecar RM300 per gram, ramai yang kata mahal. Ada sesetengah penyimpan emas mula tarik handbrake. Tidak lagi simpan emas dengan alasan harga emas terlalu mahal pada waktu tersebut. Hari ini, harga 300 per gram telah menjadi sejarah dan ianya dianggap murah. Sekarang ni, harga emas dah kembali mencecah ke paras yang tertinggi dalam sejarah, iaitu melebihi 600 per gram. Pesan mentor saya, apa yang penting dalam tabungan emas ni adalah berapa gram yang kita ada, bukannya berapa yang kita beli. Penyimpan emas yang sering tengok naik turun harga emas ni, emosinya akan terganggu. Akhirnya, gram emas dia tidak bertambah. Berapa pun harga emas, beli saja asalkan tujuan simpanan itu untuk 2 tahun dan ke atas. Kalau nak tunggu harga murah, sampai bila-bila pun tak akan ada harga murah. Betul tak tuan-puan? Sebab tak pernah ada mana-mana zaman emas dianggap sebagai barang murah. Emas ni sentiasa mahal pada sepanjang zaman. Nak mula menabung emas dengan ilmu, jom saya bantu anda sebaiknya.